Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Ada yang kata masih lagi dalam mood raya. Johor tak relax Syukran, Alhamdulillah. Bersua kembali untuk hari ini bersama saya DJ Rin di studio MDJ. Terima kasih siti menonton podcast yang amat dinantikan bangsa Johor, iaitu podcast Meh Dengar Jap yang dibawakan eksklusif oleh media Digital Johor, sumber rasmi Johor yang dipercayai sahih, tepat dan pantas nombor 1 di Johor. Jutaan penghargaan yang dapat like, follow, share dekat Instagram, Facebook, TikTok, Threads dan aplikasi X media Digital Johor serta subscribe YouTube channel MDJ. Terima kasih pada Menteri Besar Johor kita Yang Amat Berhormat Dato' Wan Hafiz bin Ghazi. Sokongan ini bukan saja menaikkan semangat kami di belakang tabir, malah membuka ruang untuk lebih banyak suara rakyat dan cerita komuniti diketengahkan. Semoga platform ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada semua. Okey, hari ini kami bawakan seorang figura yang juga dikatakan penting dalam lanskap perpaduan dan warisan negeri Johor. Bersama kita Yang Berhormat Tuan Raven Kumar, anak lelaki Krishnasamy, iaitu Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Warisan dan Budaya Negeri Johor. Sebenarnya banyak perkara yang menarik yang kita nak kupas ni, daripada identiti bangsa Johor, cabaran, pemodenan, isu brain drain dalam seni, sehinggalah pada usaha memperkukuh perpaduan dan masa depan Johor menjelang tahun 2030. Meh Dengar Jap bersama YB Raven. Salam sejahtera, Rin. Selamat datang YB. Apa khabar? Baik. Apa khabar YB juga? Baik. Orang-orang Tenggara The best. macam mana? The best. Raya sekampung bangsa Johor macam mana? Cukup meriah. Meletup dengan Meletup, ceritanya ya. syukur. Terus dikurniakan keafiatan untuk tolong padang. Orang kata tu bukan sekadar nak menyantuti masyarakat di sana, malah menjadi denyut nadi rakyat khasnya di kawasan Tenggara. Okey YB, sebelum kita ke soalan yang akan saya nyatakan nanti ni, saya kira perlu untuk kita sebagai bangsa Johor ni nak tahulah sedikit latar belakang YB Raven kan. Soalan ni tak ada macam dalam dewan YB Tarik nafas. Ni betul-betul ready dah ni. Okay YB, hari ni perjalanan nak ke studio MDJ kan, dah berapa kali dapat panggilan telefon yang berhormat Menteri Besar Johor? Ada WhatsApp tak? Mungkin ada kata-kata yang agak serius, biasa-biasa je, ataupun yang macam okay, done, settle MB? Hari ni saya terkejut sebab saya tak dapat call. Okay. Hari ni belum lagi. Tapi semalam malam dah dapat. So hari ni pagi tak dapat. So okay. Saya sendiri terkejut. Belum ada call atau WhatsApp lagi. So mungkin sebab petang nanti ada perjumpaan. Mungkin hari ni excused one day. So nampak saya terkejut lah. Okay YB, kalau tak sibuk dengan tugas rasmi kan, apa aktiviti santai kegemaran YB Raven? Kalau tak sibuk dengan tugas rasmi, normally saya is dengan anak saya. Anak saya umur 7 tahun, 8 tahun. So I spend time dengan dia. Kalau boleh saya bawa dia pergi park, jalan-jalan dengan dia. Itu yang saya selalu buat lah, dengan wife, dengan anak saya lah. Okay, masa yang ada tu manfaatkan dengan keluarga lah. Okay. YB ni jenis yang suka suasana kerja tenang ke atau lebih aktif bila ada orang ramai je? Saya suka bekerja. Macam mana? Saya suka kerja berjumpa dengan ramai orang. Bagus. Bergaul, suka dapat input ramai orang. I'm free and easy punya person. So saya kalau tanya staff saya, kalau mereka nak tengok saya marah, kurang lah. Saya tak pernah raise my voice too much. Saya make sure yang benda tu jalan dengan baik lah. Dan saya percaya saya bagi kepentingan kepada semua orang, bagi pendapat mereka. So sebab saya percaya saya tak akan tahu semua. Saya kena belajar daripada ramai orang juga. Faham. Terima kasih YB atas jawapan tersebut. Okey YB, satu lagu yang YB suka dengar untuk naikkan semangat ketika bekerja. Lagu apa? Lagu, I'm not actually dengar lagu banyak sangat. Lagu kalau saya tengok lagu Zainal Abidin. Kalau Zainal Abidin? I minat dia punya suara dengan lagu dia. Zainal Abidin seorang legend tu kan. Okey, perayaan Deepavali biasanya penuh dengan makna kekeluargaan kan. Apakah momen yang paling YB hargai setiap kali sambutan itu berlangsung? Kalau di Deepavali, setiap kali saya hargai ialah saya balik ke kampung lah. Asal kampung saya kat Sekamat. So Deepavali balik rumah mak ke sana.
And itu dah menjadi dah setiap tahun lah. Dan saya menantilah bila Deepavali aja 2 hari sebelum tu kena balik rumah, make sure dekat balik kampung tu semua dah prepare dekat sana. Kalau masa sekarang dah jadi exco ni, ada pegawai-pegawai yang akan bantu saya prepare, tapi bila balik ke kampung tu, you back to your own self macam tu lah. So you akan bantu, you buat semua yourself, pergi pasar tu semua you buat yourself lah. Mantap. Apa pun terima kasih YB Raven atas perkongsian yang cukup jelas itu tadi, dan saya yakin para penonton dah pun mendapat gambaran yang lebih jelas siapakah YB Raven kita. Okey YB, kita nak beralih ke hot topic kita yang pertama ni lah, ada mengenai dasar dan juga naratif, itu identiti bangsa Johor. YB, bila kita sebut bangsa Johor, ia satu konsep yang cukup unik. Pada pandangan YB Raven lah, apakah intipati sebenar identiti ini dalam konteks masyarakat kita hari ini? Silakan. Kalau kita katakan bangsa Johor, konsep bangsa Johor ni kita kena tengok asal usul dia. Asal usulnya dia berasas daripada almarhum Sultan Sir Abu Bakar. Dia asaskan pada tahun 1895. Yang dia, konsep ni sendiri mula dari istana. Dia mula daripada istana, dimajukan kepada satu negeri, dan dia diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kalau dekat Johor ni, saya tengok banyak orang akan cakap saya Johorian sebelum dia cakap saya India ke, saya Cina ke, saya Melayu ke. Itu yang first thing. Dan kalau kita tengok kan, bila kita katakan istana dengan rakyat pisah tiada, yang ni adalah salah satu contoh konsep bangsa Johor. Kalau kita tengok kan, dari segi perayaan Cinggih, Duli Yang Mulia Sultan akan sampai ke perayaan Cinggih, Taipusam. Lepas tu kita tengok kan, kalau kita tengok kan, baru-baru ni raya sekampung kita. Kalau kita tengok perayaan raya di semua taman-taman di kampung-kampung ni, di penglibatan semua masyarakat. Ya, dia memang semua masyarakat. Kalau tengokkan dekat taman-taman sendiri, kita tengok dekat lebih kurang satu taman yang kecil 500 orang, 600, di pelbagai masyarakat yang ada sana meraihkan. Dan di Johor ni, kalau kita tengok konsep bangsa Johor ni, bukan hanya dari sudut, tapi dari sudut sukan juga. Kalau kita tengokkan JDT kita, kalau pergi stadium JDT tu, pelbagai masyarakat dan naungan dia. Dan bila saya jumpa pelajar-pelajar sekolah, kadang-kadang saya cakap, baby boleh dapat tiket JDT. Sekolah Tamil punya pelajar pun akan tanya saya. So keunikan bangsa Johor ni memang dah ditunjukkan lah. Saya megah sebagai seorang Johorian dan ada konsep bangsa Johor ni, dan dia bukan hanya sekadar kita nak laungan saja, tapi diimplementasi di kehidupan masyarakat setiap kali. Itu yang paling penting. Okey. Tadi mengenai identiti bangsa Johor, dan sekarang mengenai identiti versus dengan apa modernisasi YB. Dalam arus pemodenan yang sangat serius, sangat pantas ni, bagaimana Johor boleh mengekalkan identiti tanpa ketinggalan dari segi pembangunan? Kalau kita tengok kan, kita tengok especially warisan kita, kebudayaan kita, dia sinonim. Dan kalau tengokkan Johor, warisan kita dimainkan peranan oleh Yayasan Warisan Johor. Jabatan Yayasan Warisan Johor memang mainkan peranan yang penting. Kita ada pelbagai departmen dalam Yayasan Warisan Johor yang menjaga. So kalau kita tengokkan dari segi modernisasi, kalau kita contoh saya bagi Zapin. Ramai tahu tak Zapin dekat Johor ada 17 jenis Zapin. 17 jenis Zapin. Saya tahu Habib Puteri juga ni bab-bab ni kan. Ada 17 jenis Zapin. So kalau 17 jenis Zapin ni, kadang-kadang ada yang Zapin-Zapin ni kita kena gunakan digital untuk recording dia, so that asal-usul dia tak hilang. So ada konsep macam mana kita nak ajar orang menari Zapin tu. So dari sudut asal-usul, kalau kita tengok, kalau dekat Mesing ada Zapin Pulau, Zapin Tenggelu, so banyak 17. Dan kita masih lagi mencari, dan kita percaya kita ada lagi 2-3 Zapin yang boleh diintroduce tak lama lagi. Mungkin kita akan jadi 20 jenis Zapin dekat Johor ni. So itu salah satu contoh, kita tak boleh hilang daripada modernisasi. So kalau dulu kita tak ada recording semua, susah kita nak rekodkan benda-benda ni. So kalau tenaga gajah tu dah habis, kita terus hilang. Tapi sekarang dengan kemodernan, kita boleh rekod benda-benda ni. Sama dengan untuk Gaza, semua jenis instrumen muzik ni. First thing is recording. First thing, like how kita buat hari ni, kita kena record jalan penceritaan dia, so that kita tahu asal-usul dia. Dan lebih, kalau kita tengokkan sekarang, lebih ramai minat tengok daripada digital content. So tak boleh lagi dari zaman ikut fasa dulu. Even penggiat-penggiat seni, dia dah mulakan mengenalkan diri, promosi dia dari sudut digitalization melalui TikTok, melalui so marketing dan benda ni dah
terkait lah. Dah berbeza perubahan dia YB saya kira dulu kita tak gunakan mikrofon Ya, tak ada. tak ada Tak ada, mana ada lagi dulu macam kita buat studio recording kita ni. pun pakai Dulu macam telefon. wawancara dalam berita Yes. tanya, lepas tu jawab balik pakai bertulis lah. Yes. So kita hanya orang baca melalui wawancara berita je. Betul. Tapi sekarang dah berubah. So zaman kalau kita tengokkan dari sudut warisan makanan kita semua, sekarang promotion pun tengok dari segi warisan. And so benda-benda macam ni kita kena make sure lah kita tak ketinggalan. Faham. Yang penting sekali kan orang kata apa tu Wabi? Apa yang tak lapuk di hujan tak lekang di panas Okey Wabi, terima kasih di atas perkongsian jawapan tersebut. Kita nak beralih untuk topik kita yang kedua ni, agak hangat juga dikatakan, iaitu mengenai pelaksanaan tahun melawat Johor bagi tahun 2026. Jadi tahun melawat Johor 2026 ni pasti memberi impak besar, dan tentu kita nampak bermula Januari sebelum masuk 2026 pun dah nampak yang mana apakah pendekatan unik yang dibawa untuk menarik lebih ramai lagi pelancong, khususnya dari segi warisan dan budaya. Kalau kita tengokkan tahun melawat Johor, ramai takkan lupa yang masa perasmian tahun melawat Johor ni. Walaupun banyak dugaan kita terima, hari tu hujan yang lebat, stage dia dah hampir jatuh, stage dia jatuh, tapi ramai yang datang. Lepas tu kita pun pecah rekod untuk Zapin, 4,000 lebih penari Zapin. Itu yang tunjukkan kita Johor ini lain sikit. Konsep dia dengan dugaan yang begitu. Bayangkan kita nak buat pelancaran, berapa hours sebelum pelancaran stage runtuh. Saya nampak sambutan tu cukup meriah. Luar biasa. Orang ramai yang datang tunjuk very sporting, the momentum, the spirit cukup tinggi, dan semua orang pun buat celebration macam ini celebration kita. So it became satu spirit punya celebration. So, dan itu yang saya boleh cakapkan, you kena berada di sana untuk merasai. Sure, you dah tengok dia punya spirit dekat sana. So bila kita mulakan dengan spark yang begitu tinggi, dan kita ada every month satu-satu jenis. Kalau kita tengokkan, kita dah mulakan dengan naik zoo kita, naik zoo kita dah mula, dan lepas ni kita akan ada Sungai Melayu, lepas tu kita ada Museum Tokoh, Komplek Warisan, kita one by one. So every month orang menunggu ada produk-produk baru yang dilancarkan kat Johor. Dan produk-produk ni bukan hanya dikatakan just dibuka dari sudut lepaskan batu di tangga, tapi kita tengokkan semua produk-produk ni event into a detail, check macam mana perancangan ni lebih kurang 2 tahun 3 tahun kita buat. Betul. Dan MB tengok one by one in every inch, every detail, dan make sure yang kita bagi yang terbaik sekali lah. Dan kita tengokkan kalau contoh even zoo kita, the detail was very beautiful. Lepas ni kalau kita tengok Sungai Melayu, you pun tengok dia punya detail by one memang lain. Selain pada lokasi daerah-daerah di Johor Bahru, ada lagi banyak. Banyak kan, kalau kita tengokkan Gunung Ledang kita, peta, kawasan peta, pulau kita, peran-peran dekat pulau. So memang banyak. Sebab Johor ni kalau tengokkan dari sudut pelancongan, kita bukan hanya tengokkan pelancongan dari sudut produk macam Legoland atau ni, tapi kita ada produk-produk natural yang cukup beautiful. Kita ada sungai-sungai yang cantik, kita ada pulau-pulau, pantai-pantai yang cantik, kita ada pengunjung benua, iaitu Tanjung Piai pengunjung benua kita. Lepas tu kita ada museum kita ada zoo kita, semua bertaraf antarabangsa. Baik, terima kasih YB di atas jawapan tersebut. Okey YB, bagaimana usaha pemeliharaan warisan ini diterjemahkan kepada generasi muda supaya ia bukan sekadar nampak macam sejarah tetapi menjadi kebanggaan bersama? First is kita buat pengiktirafan anugerah-anugerah dia, so dia jadi bangga dengan apa yang dia ni. Yang second thing is penganjuran event-event yang besar. Kalau kita tahu kita ada festival Zapin tahun lepas yang kita buatkan, dan setiap tahun kita ada Nusantara Music Festival yang dijalankan. Semua event-event yang skala besar ni yang memberi satu platform kepada penggiat-penggiat seni ni berasa bangga sebab dia terlibat dalam satu event yang betul-betul bertaraf antarabangsa, dan memberi mereka satu confidence yang mereka berada di satu line yang betul. Dan kita motivate mereka, selalu kita ada kelas-kelas bimbingan untuk motivate mereka dan membawa mereka ke dunia antarabangsa. Baik. Okey, kalau tadi mengenai kebanggaan yang kita bawakan kepada mereka ke peringkat lebih tinggi YB, untuk kali ini pula kita nak masuk ke topik berikutnya adalah perpaduan dan juga komuniti. Yang mana dari segi kalau kita lihat KRT dan keselamatan lah, yang mana semakin penting dalam komuniti. Dan pada pandangan YB lah, bagaimana kita boleh memperkukuh fungsi KRT itu sendiri, bukan saja dari segi keselamatan tapi juga
perpaduan. Kalau kita tengokkan KRT ni memang menjadi satu tempat yang mana kita menjadi asal usul untuk perpaduan KRT, sebab dia memang berada di betul-betul asal usul sebuah taman atau kampung. Dan di Johor ni kita bagi kepentingan kepada KRT. Kalau tengokkan KRT di Johor tahun lepas julung-julung kali MB bagi dana daripada kerajaan negeri, 600 KRT menerima 1000 dana pengurusan daripada kerajaan negeri, dan tahun ni diteruskan pada 700 KRT. Biasa mereka terima dana daripada kerajaan persekutuan dan hanya negeri Johor bagi dana untuk KRT ni. So ini menunjukkan kerajaan negeri memang pentingkan KRT ini, dan dia menjadi satu tool kita untuk mengukuhkan perpaduan. Sebab di KRT inilah kalau kita tengokkan mereka duduk berbincang, memberi satu jaga keselamatan, dan same time kalau ada apa-apa isu-isu sosial dekat ground tu, mereka menjadi mata kerajaan. So kalau kita tengokkan kalau ada apa-apa unsur-unsur yang tidak baik berlaku di taman-taman tersebut, mereka akan terus report pada pihak-pihak kuasa tempatan tersebut. So dia menjadi mata lah daripada kalau kita cakap CCTV kerajaan yang secara organik, tapi itulah mata kita yang first ni. So mereka pun jadi input kita. So kita nak dapat apa-apa feedback pun, itulah jalan satu feedback yang daripada KRT. So KRT ni di satu platform yang semua taman penduduk tu dia boleh bekerjasama. So, dan kalau kita tengokkan sekarang dengan pemodenan, sekarang dengan banyak yang gerak, kadang-kadang dekat negara lain kalau kita pergi mereka tak ada KRT, tak ada apa-apa. So mereka tak kenal jiran. Yes. Kalau kita Johor ni kita ada 800 lebih KRT, dia aktif tak aktif dia ada kategori dia. Tapi dengan ada KRT ni dia bekerjasama antara semua. So itu yang keunikan dan juga yang ada dekat Malaysia dengan Johor ni. Faham. Okey, arti kerukunan rumah tangga macam tu. Betul. Okey, kalau ditanya pula mengenai hubungan serantau dan masa depan YB, ini berkenaan dengan Hari Museum Antarabangsa lah bagi tahun 2026, yang mana kita bercakap tentang digitalisasi warisan. Sejauh mana teknologi ni boleh membantu dalam memartabatkan sejarah dan juga budaya negeri kita ni? Macam saya cakap, teknologi first of all, earlier saya dah cakap pasal warisan kebudayaan kita, tapi warisan juga penting juga sebab semua dokumentasi kita, ada pusat dokumentasi di Yayasan Warisan Johor, dan pusat dokumentasi ini bukan hanya dulu kita menyimpan dokumen, sekarang kita dah perlu digitalize dokumen. Sama macam dulu kalau data ialah simpan dokumen dekat dalam file kan, sekarang kita kena even compile on semua so that dia tak hilang. First thing is kita kena make sure dia tak hilang. Yang kedua ni adalah orang nak tahu melalui digitalization. Kalau kita nak simpan sejarah, kita nak bangga dengan sejarah kita, dia kena dalam telefon kita. First of all, orang dah boleh tahu apa yang berlaku. Dia kena recording tu, kena semua. So digitalization dari sudut sejarah pun akan dah dimulakan dekat Johor, dan kalau kita tengokkan kita akan ada satu produk baru yang betul-betul digital dekat negeri Johor lah, yang nanti kalau kita boleh bercerita lagi banyak pasal produk baru tersebut lah. Menariknya YB. Okey, apa pun kita semakin hampir ke penghujung destinasi kita pada hari ini. Saya kira segala persoalan telah pun diberikan jawapan yang amat bernas oleh YB Raven kita. Okey, menangkan YB salah seorang pada YB Esko yang berbangsa India kan. Mungkin ada yang mana karakter yang MB bergurau ke dengan YB ke disaksikan oleh rakan-rakan Esko lain, ada tak yang selalu sebut YB Raven tu apa? Ada tak dia? Of course, itu dia ada lah. Once in a while, itulah special moment dengan MB lah. Macam bila dia first time nak menari zapin tu, MB pun pernah belajar zapin juga. So because he penting kan, sebagai seorang MB, when kita menonjolkan zapin ni, MB saya pun nak tahu menari zapin. So kita actually went to Sarjana, menari dengan dia sikit sekali juga. Okay, saya rasa kita kena tengok pada kamera untuk YB nyatakan apa yang tak puas hati macam tak puas hati je YB tengok. Tak ada. Okey, kita fokus pada kamera. Kita berikan YB sedikit masa lah untuk menyatakan mungkin ada harapan ataupun ada yang tersirat dalam hati ni akan nak luahkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita, iaitu Datuk Hafiz bin Khazi. Sampai macam tu nak sampaikan kepada MB juga. Silakan. Pada kamera itu lagi susah nak cakap. Okey, Yang Amat Berhormat, first of all, terima kasih kerana bagi saya peluang bekerja dengan Yang Amat Berhormat. 4 tahun menjadi pengalaman yang cukup, ada manis, ada pahit,
Tapi pengalaman yang saya akan kekal dan ada dalam myself, sebab you taught me a lot of things. You really taught me a lot of things in life. It made me a better leader. Kalau hari ini, kalau saya rasa apa yang saya Ravin Kumar 4 tahun lepas dan Ravin Kumar lepas 4 tahun, saya rasa saya has become a better leader in sense of my management of team saya dengan mungkin dari sudut semualah kriteria. Dan saya percaya Yang Amat Berhormat, whatever advice you have given me, you meant good untuk saya, dan saya appreciate semua advice yang you telah bagi kepada saya. Saya pula yang sebab, Wabi. Wabi sedih ke? Tak adalah, ini tulus hati. Wah, sejujurnya terima kasih Wabi Raven kita. Okey, kita ada yang terakhir ni nak dikongsikanlah bersama. Apakah harapan dan juga visi Wabi Raven untuk melihat Johor menjelang tahun 2030? Okey, kalau kita tinggal Johor, kita tengokkan konsep maju Johor ni, kita baru separuh jalan. Mana-mana saya pergi jumpa dengan masyarakat, mana apa kita tengokkan, bila Yang Amat Berhormat katakan kita nak majukan Johor 2030, maju Johor ni, kita baru separuh jalan. Paruh jalan ni kita dah mula tengokkan hasil pelaburan kita tertinggi, hasil negeri kita tambah, kita dapat kongsikan dengan projek-projek baru, projek-projek kecil di kawasan-kawasan. Banyak bantuan-bantuan kasih telah dicurahkan kepada masyarakat, dikongsikan dengan masyarakat. Yang ni baru separuh jalan. Dan cita-cita ni hanya boleh dicapai negeri kita kalau betul-betul kita ada kestabilan politik yang cukup baik dan keharmonian yang betul ada di negeri ini dikekalkan. So dia betul-betul melibatkan semua bangsa Johor kita. Paling pentingnya kita berada di belakang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kita, agar betul-betul apa yang kita kata maju Johor ni, kita proud, kita betul-betul nak majukan Johor. Itu yang paling penting. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita dalam episod Meh Dengar Jap hari ini. Banyak yang kita dengar, banyak juga yang boleh kita fikirkan bersama. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Raven Kumar, anak lelaki Krishna Sami, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Warisan dan Budaya Negeri Johor, atas perkongsian yang sangat bermakna. Banyak perkara yang kita dapat kupas, khususnya tentang perpaduan dan warisan yang menjadi asas kekuatan masyarakat kita. Dan untuk anda yang setia menonton, terima kasih kerana terus bersama kami. Harapan kami apa yang kita sembangkan hari ini bukan sekadar lalu kat telinga je, tapi melekat di hati dan membuka perspektif baru dalam kehidupan kita. Teruskan like, follow, share laman rasmi Instagram media Digital Johor untuk pelbagai berita, program dan juga informasi terkini terus daripada Kerajaan Negeri Johor. Saya DJ Rin, nantikan episod seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi